Assalamualaikum, selamat berpuasa, salam Ramadan. Hari ini seperti biasa sepanjang bulan Ramadan kita dalam rancangan 30 hari bersama Air Tangan Haliza Maisy. Hari ini saya nak masak menu untuk anak-anak. Kalau kita masih ada anak-anak kecil kan, kita nak masak sweet and sour ayam ya. Caranya mudah. Tadi saya dah gorengkan ayam ni dengan tepung bistari. Potong agak kecil macam ni ya. Lepas itu kita hanya perlukan tomato, nenas, bawang Holland dan juga timun kampung. Kalau nak pakai timun Jepun pun boleh ya. Dan bahan-bahan yang lain, chili sauce, tomato sauce. Kita guna cuka dan gula. Dan namanya sweet and sour kan, mestilah ada tomato ya, mestilah ada cuka ya, dan juga gula. Okey, kita satukan bahan-bahan ni semua ke dalam mangkuk, tuangkan gulanya ya, semua sosnya. Sos cili pun masukkan sekali. Dan tuang sedikit air. Jangan banyak sangat. Kita gaul dia sehingga rata. Sementara tu panaskanlah kuali ya, supaya cepat. Anak-anak kalau masih kecil-kecil tak sabar nak buka kan. Okey. Kita panaskan kuali, kita letak minyak masak. Bismillahirrahmanirrahim. Tunggu minyak panas dulu. Kita akan terus ya, tumiskan bahan-bahan potong ni. 5 minit je ya untuk masak sweet and sour ni. Kalau bahan semua mat dah sediakan lah ya. Kalau tak sediakan lagi, maka masa dalam setengah jam jugalah. Okey. Okey, bolehlah tumiskan bawang. Saya hanya guna bawang Holland saja ya. Bagi bawang ni terlerai dulu. Itu dia cakap sasul ya. Boleh masukkan timun terus. Boleh masukkan tomato ya. Masukkan gula semua. Bagi timun tu layu dan juga tomato tu layu. Tak perlu sampai masak sangat. Sebab macam apa nama, timun, tomato dan juga nenas ni boleh dibuat ulam ya. Dah layu macam tu, boleh masukkan ya campuran sos tadi. Okey. Campuran sos ni kita boleh masukkan ya ke dalam kuali.
Ini masak sweet and sour ataupun ayam masam manis yang paling mudah sekali, ya. Yang paling mudah tetapi sedap. Masa ni kita boleh masukkan sedikit perasa jika suka. Kalau nak letak lada putih pun boleh, ya. Boleh tambahkan sedikit lada putih, ya. Kalau sukalah, kalau tak suka pun tak apa. Macam tu saja pun dah sedap, okey? Dan boleh masukkan ayam yang telah kita goreng tadi. Boleh matikan api, ya. Gaul sampai sebati, siap dah. Sebab ayam ni kita letak tepung dah, ya. So sos ni akan lebih pekat, akan lebih sedap lah. Kalau tak ada tepung pistari ataupun tepung serbaguna, boleh juga gunakan tepung biasa, tetapi tambahkan lada putih, garam, ya, dan juga perasa yang lain. Okey? Okey, ayam masam manis ataupun sweet and sour air tangan Haliza Maisuri pun dah siap. Boleh transfer ke pinggan untuk sedia dihidangkan. Alhamdulillah, ayam masam manis air tangan Haliza Maisuri dah siap. Kita dalam 30 hari bersama air tangan Haliza Maisuri. Selamat mencuba. Hari ni saya nak posing sikit, ya. Nak posing lebih sikit orang kata. Manalah tahu ada yang berkenan dengan desain baju saya pakai hari ni. Kan? Bolehlah tempah untuk dijadikan baju hari raya.